Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Emari Wahidah binti Azhar bersama anda dalam berita terkini. Laporan utama hari ini bertajuk Kesan Pendidikan Terhadap Peluang Mobiliti Sosial Pelajar. Tumpuan diberikan kepada isu pendigitalan pendidikan yang semakin berkembang dalam sistem pendidikan negara. Pendigitalan pendidikan dilihat sebagai pemangkin kepada peningkatan akses dan peluang pembelajaran. Namun begitu, wujud cabaran ketidaksamaan yang memberi kesan terhadap peluang mobiliti sosial pelajar, khususnya melibatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Ikuti laporan selanjutnya selepas ini. Pengenalan, mobiliti sosial merupakan satu konsep penting dalam sosiologi yang merujuk kepada pergerakan individu atau kelompok dari satu kedudukan sosial kepada kedudukan yang lain dalam hierarki masyarakat. Menurut Tori Abdullah, ETAL 2025, mobiliti sosial berasal daripada perkataan Latin mobilis yang bermaksud mudah berpindah, manakala Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mentakrifkan sebagai perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Mobiliti sosial dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pendapatan, pekerjaan, perubahan ekonomi, pendidikan serta kebolehan individu. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peranan yang sangat signifikan kerana terdapat hubungan positif antara tahap pendidikan dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya, meningkatkan taraf hidup sekaligus menjadikan pendidikan sebagai mekanisme utama dalam meningkatkan mobiliti sosial. Seiring dengan perkembangan global, sistem pendidikan di Malaysia sedang mengalami pelbagai perubahan dinamik seperti pendigitalan pendidikan, pendekatan pembelajaran abad ke-21 serta penekanan kepada pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi. Menurut Muhammad Faiz 2024, perubahan dasar pendidikan ini dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan sistem pendidikan kekal relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial di samping melahirkan tenaga pekerja yang berkemahiran dan berdaya saing. Perubahan ini juga bertujuan meluaskan akses pendidikan serta meningkatkan kualiti pembelajaran kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Namun begitu, persoalan utama yang timbul ialah sama ada perubahan pendidikan semasa ini benar-benar berupaya meningkatkan peluang mobiliti sosial pelajar dan merapatkan jurang sosioekonomi atau sebaliknya, hanya memperkukuh ketidaksamaan yang sedia ada dalam masyarakat. Pernahkah kita terfikir bagaimanakah pendidikan telah berubah? Dahulu, pembelajaran hanya bergantung kepada buku teks dan nota bertulis. Ilmu dicari dengan susah payah, kadang-kadang tanpa jawapan yang segera. Hari ini, segalanya ada di hujung jari. Dengan satu klik, murid boleh mengakses ribuan bahan pembelajaran dari mana sahaja. Murid kini tidak perlu bergantung hanya kepada buku atau guru. Pelbagai sumber pelajaran tersedia secara dalam talian. Contohnya, YouTube, podcast dan forum pendidikan. Seterusnya, saya akan mengupaskan dengan lebih lanjut berkaitan isu pendigitalan pendidikan terhadap kesan mobiliti sosial pelajar. Pendigitalan pendidikan merujuk kepada usaha mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pendidikan secara menyeluruh bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan digital bukan sahaja melibatkan penggunaan peranti atau aplikasi, tetapi turut merangkumi penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan teknologi serta pelaksanaan PDP yang kreatif dan inovatif. Matlamat utamanya adalah untuk melahirkan generasi yang mahir digital, berfikiran kritis dan berdaya saing dalam era globalisasi. Selaras dengan perkembangan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pendidikan Digital DPD yang dilancarkan oleh Fadina Siddiq pada 28 November 2023 sebagai inisiatif strategi untuk memacu transformasi pendidikan negara. Selain itu, kerajaan turut memperkukuhkan pemantapan infrastruktur dan capaian internet melalui inisiatif Jendela bagi memastikan liputan rakayanya lebih meluas termasuk di kawasan luar bandar. Usaha ini disokong dengan pembangunan kompetensi digital dalam kalangan guru dan murid melalui pelbagai program latihan serta penggunaan platform pembelajaran seperti Delima.
Bagi memastikan kelestarian agenda ini, kerajaan melalui Belanjawan 2026 telah memperuntukkan dana tertinggi dalam sejarah kepada kementerian tersebut iaitu sebanyak 66.2 bilion yang bertujuan untuk merapatkan jurang pendidikan serta memantapkan infrastruktur sekolah selaras dengan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Kesemua inisiatif ini menunjukkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa pendigitalan pendidikan agar sistem pendidikan negara kekal relevan, inklusif dan mampu meningkatkan mobiliti sosial pelajar pada masa hadapan. Seterusnya, kita akan lihat kesan positif pendigitalan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Kesan positif yang pertama iaitu peluasan akses pendidikan. Pendigitalan pendidikan telah meningkatkan mobiliti sosial pelajar melalui peluasan akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Melalui platform digital seperti D5 yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 42% atau 2.1 juta murid telah memanfaatkannya secara aktif sepanjang tahun 2023 menurut Bernama 2024. Hal ini menunjukkan bahawa teknologi digital berjaya memperluas capaian pembelajaran kepada pelajar termasuk di kawasan luar bandar yang sebelum ini mempunyai keterbatasan sumber pendidikan. Apabila akses pendidikan ini menjadi lebih terbuka dan saksama, jurang peluang pembelajaran dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan peluang pelajar untuk mencapai kejayaan akademik dan memperbaiki taraf kehidupan mereka. Tambahan pula, pendigitalan pendidikan turut membuka ruang kepada pembelajaran sepanjang hayat serta laluan pendidikan alternatif seperti kursus dalam talian dan pensijilan kemahiran digital menurut Muhammad Zaidi dan Intan 2025 yang membolehkan pelajar meningkatkan keupayaan diri secara fleksibel. Oleh itu, keadaan ini secara langsung menyokong peningkatan mobiliti sosial kerana pelajar mempunyai lebih banyak peluang untuk mengubah status sosioekonomi mereka melalui pendidikan. Kesan positif yang kedua ialah pembangunan kemahiran abad ke-21 dan kebolehpasaran. Selain memperluas akses pendidikan, pendigitalan pendidikan juga menyumbang kepada pembangunan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan literasi digital. Kemahiran ini amat penting dalam memenuhi keperluan pasaran kerja masa kini yang semakin berasaskan teknologi, khususnya dalam era revolusi industri 4.0. Menurut kajian oleh Syahidah Hamzah 2024, sistem pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum dengan kehendak industri yang menekankan kemahiran seperti kecerdasan buatan, analitik data dan teknologi digital bagi memastikan pelajar kekal relevan dan berdaya saing. Dalam konteks ini, penggunaan platform digital dalam PDP menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan berpusatkan pelajar sekaligus mendorong pelibatan aktif serta pembelajaran ini disokong oleh kajian Darshini dan Muhammad Mahzan yang 2026 yang menunjukkan bahawa tahap minat belajar sejarah dalam kalangan murid berada pada tahap tinggi dengan nilai min keseluruhan antara 3.98 hingga 4.06 bagi aspek keterlibatan dalam PDPC, inisiatif belajar, pembelajaran melalui permainan dan sikap proaktif. Dapatan ini membuktikan bahawa pendekatan pembelajaran digital dan interaktif berjaya meningkatkan keseronokan serta penlibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh itu, penguasaan kemahiran ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah turut meningkatkan kebolehpasaran graduan serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi yang akhirnya mengukuhkan lagi peranan pendidikan digital sebagai pemangkin kepada peningkatan mobiliti sosial pelajar. Selanjutnya, kita akan lihat kesan negatif pendigitalan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Yang pertama iaitu jurang digital dan ketidaksamaan peluang. Pendigitalan pendidikan walaupun membawa banyak manfaat turut memberi kesan negatif melalui kewujudan jurang digital yang memperluas ketidaksamaan peluang pendidikan khususnya antara pelajar bandar dan luar bandar serta golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Pelajar daripada golongan B40 atau B40 sering berdepan kekangan seperti kekurangan peranti, capaian internet yang lemah dan persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif menyebabkan mereka sukar mengikuti pembelajaran dalam talian secara efektif
berbanding pelajar yang lebih berkemampuan. Dapatan kajian Muhammad Saiful ETAL 2025 mengukuhkan isu ini apabila menunjukkan bahawa akses kepada peranti digital mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kesediaan pembelajaran dalam talian dengan koefisien 0.27.8 iaitu diikuti oleh infrastruktur internet yang stabil 0.213, literasi digital 0.142 dan motivasi pelajar 0.248. Sekaligus membuktikan bahawa kekurangan akses dan kemahiran digital akan menjejaskan pelibatan pelajar secara signifikan. Tanpa kemudahan ini, pelajar khususnya di luar bandar berisiko terpinggir dan jurang digital terus melebar. Perbandingan dengan Switzerland pula memperlihatkan jurang yang ketara apabila negara tersebut menduduki tempat pertama dalam IMD World Digital Competitive Ranking manakala Malaysia berada di tangga ke-34, mencerminkan perbezaan tahap kesiapsiagaan digital tersebut. Kajian Zhao dan Zhang 2025 menunjukkan bahawa Switzerland mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh seperti kecerdasan buatan AI, realiti maya VR, pembelajaran bersepadu serta latihan guru yang sistematik dan kerjasama industri yang membolehkan semua pelajar mendapat manfaat secara adil. Sebaliknya, kekurangan infrastruktur dan literasi digital di Malaysia menyebabkan pendigitalan pendidikan tidak dinikmati secara seimbang sekaligus menjejaskan peluang mobiliti sosial dan berpotensi mengukuhkan lagi ketidaksamaan dalam sistem pendidikan. Kesan negatif yang kedua terhadap tekanan emosi dan ketidakseimbangan pembelajaran. Selain itu, pendigitalan pendidikan juga memberi kesan terhadap aspek emosi dan kesejahteraan pelajar. Penggunaan teknologi secara berlebihan dalam pembelajaran boleh menyebabkan keletihan mental, tekanan dan hilang motivasi, terutamanya apabila pelajar tidak mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran kendiri. Tambahan pula, kekurangan interaksi secara bersemuka dengan guru dan rakan sebaya boleh menjejaskan perkembangan sosial serta kemahiran komunikasi pelajar. Dalam sesetengah kes, pelajar yang kurang berkemahiran digital akan berasa terpinggir dan rendah diri apabila tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti rakan lain, sekaligus menjejaskan keyakinan diri mereka. Hal ini turut disokong oleh laporan berita Serina Harian 2021 yang menyatakan bahawa pembelajaran dalam talian yang berpanjangan menyebabkan pelajar mudah hilang fokus dan minat akibat faktor seperti capaian internet tidak stabil, perkongsian gadget serta gangguan persekitaran rumah. Keadaan ini akhirnya boleh mengurangkan minat belajar serta menjejaskan pencapaian akademik sekaligus menghalang usaha untuk meningkatkan mobiliti sosial. Oleh itu, jelas bahawa tanpa sokongan yang menyeluruh, pendigitalan pendidikan bukan sahaja memberi kesan negatif kepada prestasi pembelajaran tetapi juga kepada kesejahteraan emosi dan peluang masa depan pelajar. Seterusnya, kita akan lihat pula cadangan penambahbaikan bagi isu pendigitalan pendidikan. Yang pertama ialah latihan dan pembangunan profesional guru. Latihan dan pembangunan profesional guru dalam bidang teknologi digital perlu diperkukuhkan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan PDP berasaskan teknologi. Guru bukan sahaja perlu mahir menggunakan teknologi, malah berupaya merancang pengajaran yang kreatif, interaktif dan berpusatkan pelajar melalui pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, gamifikasi dan penggunaan aplikasi interaktif bagi meningkatkan pelibatan serta motivasi pelajar. Kepentingan ini disokong oleh kajian Maizatul Bahira dan Muhammad Helmi 2026 yang menegaskan bahawa dalam era kecerdasan buatan AI, keberkesanan integrasi teknologi dalam pendidikan bergantung kepada tahap pengetahuan, kesediaan dan sikap guru khususnya dalam mengaplikasikan pendekatan TPAC AI secara bersepadu. Dapatan kajian tersebut turut menunjukkan bahawa pengetahuan teknologi pedagogi AI merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan kesediaan guru. Sekaligus membuktikan bahawa latihan yang sistematik dan berterusan amat diperlukan untuk meningkatkan keyakinan serta kompetensi guru dalam PDP digital. Sehubungan itu, Malaysia perlu mencontohi pendekatan pendidikan digital di Singapura yang dilaksanakan melalui EdTech Master Plan 2030 iaitu dengan membangunkan ekosistem inovasi pendidikan yang menyeluruh seperti latihan guru yang berterusan, penggunaan teknologi terkini dalam PDP serta pemanfaatan data pendidikan untuk memantau perkembangan pelajar secara sistematik dari peringkat awal hingga ke alam pekerjaan menurut Maya Kamilah ETL 2025.
Selain itu, pendekatan Singapura turut menekankan peranan guru sebagai pereka pembelajaran yang merancang aktiviti kolaboratif dan berasaskan projek di samping memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiran digital terkini yang relevan dengan keperluan global. Oleh itu, pengukuhan latihan profesional guru bukan sahaja dapat memperkasa kualiti pengajaran, malah memastikan pendigitalan pendidikan memberi impak yang signifikan terhadap pencapaian pelajar dan seterusnya menyokong peningkatan mobiliti sosial secara lebih menyeluruh. Selain itu, cadangan penambahbaikan yang kedua ialah memperkasakan infrastruktur digital bagi memastikan pendigitalan pendidikan benar-benar meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Usaha memperkasa infrastruktur digital perlu dipegiatkan secara menyeluruh, khususnya di kawasan luar bandar dan pendalaman. Kementerian Pendidikan Malaysia bersama agensi berkaitan perlu memastikan capaian internet yang stabil serta penyediaan peranti digital mencukupi kepada pelajar berpendapatan rendah melalui inisiatif seperti bantuan peranti siswa dan subsidi internet. Memandangkan data menunjukkan jurang capaian digital antara murid luar bandar iaitu 3.18 dan bandar 3.30 masih wujud walaupun pada tahap sederhana dengan skor kebangsaan 3.27 menurut pemberitahuan pertanyaan Dewan Rakyat 2025. Dalam masa yang sama, kerjasama dengan syarikat telekomunikasi perlu diperkukuh bagi memperluaskan liputan melalui teknologi seperti internet satelit dan jalur lebar tanpa wayar, terutamanya di kawasan yang sukar dipasang gentian optik. Selain itu, program tanggungjawab sosial korporat CSR yang menyediakan peranti dan latihan digital perlu diperluas bagi menyokong usaha merapatkan jurang digital. Usaha ini turut diperkasakan melalui inisiatif kerajaan seperti pelaksanaan bilik darjah dikuasai kecerdasan buatan AI Powered Classroom yang akan diperluaskan ke 260 sekolah dengan kerjasama 24 syarikat teknologi utama termasuk Google, Microsoft dan Apple menurut berita RTM 2025. Sekaligus menunjukkan komitmen dalam memperkayakan pengalaman dan pembelajaran digital pelajar. Pada masa yang sama, aspek literasi digital juga diberi perhatian melalui penglibatan komuniti, NGO dan institusi pendidikan dalam menganjurkan latihan kemahiran digital agar pelajar dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bermakna. Usaha bersepadu ini penting bagi memastikan akses pendidikan lebih saksama dan seterusnya menyokong peningkatan mobiliti sosial pelajar. Secara tuntasnya, pendigitalan pendidikan bukan sahaja satu keperluan semasa tetapi menjadi penentu kepada sejauh mana sistem pendidikan mampu berfungsi sebagai pemangkin mobiliti sosial yang adil. Walaupun pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, keberkesanannya bergantung kepada sejauh mana pelaksanaan tersebut benar-benar inklusif dan tidak meninggalkan mana-mana kelompok pelajar. Dalam hal ini, keseimbangan antara akses teknologi, keupayaan guru dan kesiapsiagaan pelajar menjadi faktor kritikal yang menentukan kejayaan sebenar transformasi ini. Sekiranya aspek ini dapat diperkukuh secara menyeluruh dan konsisten, pendigitalan pendidikan berpotensi besar untuk merapatkan jurang sosioekonomi. Telah dengan mengambil inspirasi daripada pendekatan sistematik negara seperti Singapura, Malaysia berupaya membina ekosistem pendidikan digital yang lebih mampan dan berdaya saing. Justru, masa depan mobiliti sosial pelajar bukan lagi bergantung kepada latar belakang semata-mata, tetapi kepada sejauh mana sistem pendidikan mampu menyediakan peluang yang saksama melalui pendigitalan yang berkesan. Itu sahaja laporan berita kita pada hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama berita terkini. Saya Nur Emani Wahidah binti Azhar melaporkan berita untuk anda. Sekian, salam sejahtera dan jumpa lagi pada siaran akan datang.